kat kampung surau almarhum ayah benda saya tu. Sebab saya rasa uzur sangat dia punya kapet. Saya rasa kena cadangkan untuk cari penderma. Surau kecil saja. Tapi kita nak, yelah surau dia tak ada Jumaat ni. Dia payah sikit nak cari dana tu kan. Tapi rasa kena buat jugalah. Bila saya solat tu, faktor membantu juga kita solat di setengah-setengah tempat tu kan. Suasana tu, bila benda baru ni lain kita solat. Kan. Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram ke, kan dia jaga dia punya kapet pun dia jaga. Malam saya semayang saya mengajar di Masjid Al-Um, kapet dia pun bagus. Jadi 2 kali main kapet yang tebal macam ni, yang selesa semayang, saya teringatlah surau. Sebab saya dah sebut baru ni, masa raya baru ni, saya sebut. Kita kena tukarlah kapet ni. Kapet ni bila dia keras, saya solat pun kita sakit. Kita duduk tu sakit. Kalau saya sakit, kalau orang-orang yang sudah berusia mungkin lagi sakit agaknya kan. Surau kat kampung saya tu lagilah ramai orang tua. Ramai orang-orang, pakcik-pakcik. Dan baru ni, yalah, pak saudara saya juga semua. Jadi, faktor yang membantu kita untuk meningkatkan kualiti solat kita sebenarnya itu antara. Kalau kita solat dalam keadaan kita rasa sakit, dia jadi macam nak cepat habis. Bila kita duduk antara 2 sujud tu, dia rasa sakit dekat tu keras, dia keras. Kapet ni bila dia keras tu dia sakit. Tapi alhamdulillah bila dah ada aircon di surau-surau kampung, dulu tak ada aircon kan. Sekarang dah ada aircon apa semua. Tapi jimatlah sikit, tak adalah nak pasang selalu kadang-kadang tu kan. Ramai orang baru pasang. Kalau tengah hari tu rasa panas cuaca. Jadi tak pasang juga kadang tu kan. Tak ramai kita tak pasang lah kan. Kalau ramai baru kita pasang. Kita ambil penjimatan lah. Penjimatan. Mengharapkan sumbangan. Ini alhamdulillah surau Jumaat. Selangor tak tarik tak apalah kan. Dia bila sebut surau tu memanglah betul lah. Tapi sebenarnya dia sudah menjadi satu surau yang disebut sebagai khilaf lah, tak apalah tu kan, masjid kan, di sisi para ulama. Okay? Baik, kita masih lagi bincang dalam bab muamalat ni. Topiknya ialah ar-rahnu. Topiknya berkaitan dengan cagaran atau gadaian. Kalau terjemahan dalam ni terjemahan oleh Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah ta'ala, terjemahan dia gadaian. Kita boleh guna istilah gadai, cagaran pun adalah satu istilah yang digunakan dalam konteks dalam konteks terjemahan lah. Dalam bahasa Inggeris kadang-kadang dia guna dengan istilah collateral kan, kadang guna istilah pledge, mortgage, pledger, itu adalah istilah yang diguna. Collateral, satu istilah yang diguna. Mungkinlah dalam bahasa Inggeris ada pelbagai sedikit perbezaan. Wallahualam, saya tak tahulah, kita kena tanya orang putih lah kan. Tapi yang pentingnya kita masih lagi dalam bab gadaian, dan gadaian ini sebagaimana yang didefinisikan dalam definisi dalam beberapa kitab ataupun dalam kitab yang bersama dengan kita ni, ialah satu akad yang dikehendaki ataupun yang bertujuan menjadikan sesuatu harta yang bernilai sebagai wasiqah. Wasiqah ni artinya penguat, artinya pengukuh. Kalau dalam ni dia terjemahnya ialah sebagai wasiqah, cagaran. Dia terjemah sebagai cagaran. Maknanya wasiqah, asal perkataannya wasiqah, mithaq, benda yang mengukuh lah, benda yang mengikat kita. Sebab itulah perkahwinan juga disebut sebagai mithaq, benda yang kukuh. Kita sebenarnya ada satu ikatan yang kuat dengan isteri kita. Bukan sebarang ikatan yang melibatkan tanggungjawab, melibatkan hak. So wasiqah di sini artinya pengukuh, penguat. Penguat untuk apa sebenarnya cagaran ni?
hutang. Bidainin. Itu tujuan collateral ataupun tujuan ar-rahnu. Yustawfa minha 'inda ta'azzur al-wafa. Tujuannya ialah untuk yustawfa minha, untuk kita menyempurnakan ataupun disempurnakan daripadanya. Disempurnakan apa? Hutang tersebutlah. Daripada aset harta yang dijadikan cagaran ataupun harganya lah, nilainya selepas dijual. Bila itu? Inda ta'azzuril wafa. Bila keuzuran untuk menyempurnakan hutang tersebut. Kalau diterjemah, jika hutang tidak dibayar. Betul lah, dalam mazhab Al-Hambali, dalam kitab Zadul Mustaqni' yang ada dengan saya ni, indal ajzi anis sadad au al-imtina' minhu. Ketika mana tak boleh, tak mampu orang nak bayar hutang, kita gunalah cagaran tu. Ataupun ketika al-imtina', orang yang berhutang tu, dia kata dia tak nak bayar. So, adalah collateral. Okay? So, itu adalah definisi. Sebab apa benda ni penting sebenarnya? Manusia, kalau kita kata seseorang itu salih, orang yang amanah, orang yang baik, tapi selama mana dia manusia, boleh jadi dia lupa ke tak lupa? Saya nak kata, boleh jadi tak? Boleh. Sebab itulah sebelum daripada ayat ni datang, sebelum daripada datangnya cerita tentang cagaran, Allah Ta'ala dalam ayat yang panjang surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang penulisan hutang, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang kepada satu tempoh yang telah ditetapkan, maka tulislah. Kita rasa memang seseorang tu sangat soleh, seorang yang baik, kawan kita betul-betul baik, kan? Tapi tidakkah dia tu seorang manusia yang kemungkinan akan lupa? Kalau dia lupa, kita tak tulis apa-apa, orang macam mana? Tak ada bukti. Itu maksudnya kenapa Allah Ta'ala suruh. Betul tak? Kalau dalam konteks zaman moden ni, saya rasa sangat mudah dah sebenarnya nak tulis. Nak tulis sebagai bukti. Cuma tinggal sign ke tak sign je lagi. Mungkin WhatsApp tu sebagai bukti, kan? Itu sebagai bukti, simpanlah. Saya sendiri pernah ada orang nak berhutang lah dengan saya. Saya buat agreement. Agreement menunjukkan bila dia nak bayar balik pun semua, simpan dalam ni lah. Sign. Zaman sekarang. Baru je pun lagi. Pakai ni. Pakai ni sign. Okay, sign. Saya pun sign, dia pun sign. Kemudian saya bagi minta lah isteri saya sebagai saksi. Dan dia janji tarikh nak bayar bila-bila. Janji. Dia tu tahun lepas. So, janji nak bayar. Tahun lepas ke tahun ni? Saya pun tak ingat. Saya pun tak ingat dah. Tapi lepas tu memang dia bayar. Memang dia bayar. Dia kata, alhamdulillah, dia janji. Saya bagi sebab saya percaya dah pada dia. Saya bagi. Kalau orang kita tak biasa, tak berani juga. Maksudnya, kita nak bantu dia. Orang yang biasanya cari untuk minta hutang tu, biasanya memang sangat memerlukan. Kalau orang kita tak kenal ni, takut dia mari minta tiap-tiap hari. Lepas berhutang. Bukan hutang minggu lepas tak bayar lagi. Itu ada juga, kan? Hutang ni bukan benda yang haram, benda yang diharuskan. Bukan benda yang haram, kan? Allah Ta'ala sendiri, Nabi sendiri sebut dalam hadis tentang sesiapa yang berhutang ataupun nak ambil harta orang ni, kan, dengan niat untuk memang bayar balik, addallahu anhu. Disebut dalam hadis, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha. Betul tak? Yuridu adaaha.
Siapa yang ambil harta orang maksudnya pinjam lah. Dan dia memang pinjam tu dia nak sempurnakan, dia nak bayar. Addallahu anhu. Allah akan tunaikan untuknya. Maknanya Allah akan permudahkan. Bukan maksudnya, kita duduk sajalah. Nanti Allah Ta'ala bayarlah tu. Tak, bukan. Maksudnya Allah Ta'ala akan mudahkan. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Orang yang ambil tapi dia memang tak nak bayar, tak nak musnahkan, Allah akan musnahkannya. Jadi penulisan ni, tulis-tulis ni adalah satu jalan cara untuk kita mengingat kembalilah benda yang kita lakukan. Kan manusia lupa. Sebab itulah mungkin kita, kalau zaman dulu orang suka diary, zaman sekarang tak apa-apa adalah diary. Apa catatan yang berlaku kan? Dari ada buku. Almarhum ayah saya dia ada buku juga kan, buku. Maknanya anak dia lahir pukul berapa, jam berapa, diberi nama, dia tulis. Dia tulis. Anak ni lahir berapa, diberi nama tulisan Jawi. Kan? Adalah buku tu. Buku tu ada. Tulisan Jawi kan. Ustaz pula tulisan Jawi lah. Saya tu mengaji pondok. Tulisan Rumi boleh juga, bukan tak boleh. Mengaji sampai darjah 6 bukan tak boleh kan. Pasal habis darjah 6 baru pergi pondok. Jadi tulisan Jawi. Anak pertama ni meninggal dunia. Kenapa? Anak kedua lahir. Anak sampai pada saya. Itu diary lah maksudnya. Kenapa tulis? Tulis nak suruh ingat. Kan? Kita sekarang pun tak tulis pun kali. Ada dalam surat beranak tu ada lah. Kan? Anak tuan-tuan kan tanya kadang-kadang, saya pun tak tulis anak saya lain. Dia lah 2 orang. 2 orang je anak saya ada. Ayah saya ada 12. Beza saya 2. Kan? Tak perlu tulis lah aku. Tarikh pun semua ingat. Waktu semua ingat kan. Okay? Tu kepentingan tulis. Tapi bila masuk tak boleh tulis. Tak ada orang nak tulis. Tak perlu tulis. Allah Ta'ala kata dalam Quran, farihanun makbudah. Maka bolehlah kita guna cagaran. Tadilah. So ayat ni lah, sambungan ni dalam muka surat 462 ni dia sebut apa? Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Dan jika kamu berada dalam musafir. Orang zaman dulu bila musafir tak ada orang nak tulis, kan susah nak cari tukang tulis. Zaman dulu, zaman jahiliah dulu, orang menulis ni beberapa kerak orang saja yang menulis. So tak ada orang yang nak menulis. Lalu berlaku hutang piutang. Sedang kamu tidak mendapati jurutulis. Walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Maka hendaklah diadakan barang gadaian. Daripada zahir ayat ini, kata pengarah, gadaian hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan dan ketika ketiadaan pencatat hutang. Zahir ayat. Namun demikian ini bukanlah menerangkan tentang makna sebenar ayat tersebut. Walaupun zahir ayat kita faham macam tu, tapi bukanlah bermaksud sebegitu. Maksudnya macam zahir sebegitu kan. Ada dalam Quran ni yang mana memerlukan kepada kefahaman dari sudut mungkin ia adalah bahasa kiasan. Kan? Dalam Quran ada tak sebut tentang kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah dalam puasa tu kan, sehingga nyatalah benang yang putih daripada benang yang hitam minal fajri, daripada waktu subuh. Ada seorang sahabat, dia tidur dengan ayat tu, dia tidur, dia letaklah benang bawah bantal dia. Bangun pagi tak tengok macam mana nak kata timbulnya benang ni kan, tak apa. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi tu, makanlah, oleh Quran tu sebenarnya Nabi kata ialah makanlah, minumlah sehinggalah nyatanya fajar sadiq. Masuk fajar sadiq maknanya kena menahan daripada makan bagi orang yang berpuasa. Ayat berpuasa tu kan. So ayat ni zahirnya macam seolah-olahnya masa
musafir saja. Tapi dijawab di sini, gadaian dibenarkan ketika dalam perjalanan dan ketika menetap di suatu tempat. Maknanya bukan saja musafir. Okay? Ketika ada pencatat perjalanan dan ketika menetap di suatu tempat. Ketika ada pencatat atau ketika tiada. Maknanya sebenarnya dibenarkan dalam setiap masa. Bukan maksudnya dalam mengikut zahir ayat ini sahaja. Kenapa? Ini dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli sejumlah makanan daripada seorang Yahudi secara hutang. Dan baginda menggadaikan baju besinya, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik Aisyah, kalau tengok kepada ayat ni ataupun hadis ni juga disebut dah sebelum ni, kan? Disebut dah sebelum ni tentang hadis ini. Disebut dah sebelum ni hadis ini, iaitu hadis mengenai Nabi SAW wafat. Kalau tengok dalam kitab ni yang sebelum ni pun dah disebut. Hadis Aisyah, Nabi pernah membeli sejumlah makanan daripada seorang Yahudi secara hutang. Dan baginda nak menunjukkan bahawa hutang itu tak salah. Dan Nabi menggadaikan baju besinya. Perbuatan Nabi itu adalah satu sunnah fi'liyah yang menunjukkan pensyariatan gadaian, sama ada ketika mana seorang itu berada di satu tempat yang tidak bermusafir, dan juga mungkin ketika wujudnya pencatat ketika itu, maka dibenarkan. So hadis ni menafsirkan lagi, menyokong lagi apa yang Quran sebut. So jelas daripada hadis ini, kedua-dua belah pihak ketika itu berada di Madinah. Nabi ada Madinah, Yahudi masa itu duduk Madinah, dan bukan berada dalam perjalanan. Begitu juga pencatat hutang di Madinah sudah tentu ramai. Mesti ada orang yang boleh menulis ketika itu. Tapi Nabi SAW tak tulis pun. Sebab dia nak guna gadaian itu sebagai pengukur. Tulis tu pun mengukur hutang, kan? Tapi gadaian juga adalah sebahagian daripada bentuk mithaq ataupun wasiqah kepada hutang tersebut. So hadis ini menunjukkan kesahihan suatu kontrak gadaian tidak perlu bergantung kepada dua aspek tersebut. Maknanya tak bergantung kepada musafir dan tak bergantung kepada kewujudan atau ketiadaan pencatat penulis. Okay? Para ulama menjelaskan bahawa tujuan Al-Quran mengkhususkan masalah ini hanya ketika dalam perjalanan dan tidak ada pencatat adalah untuk menjelaskan keadaan yang biasa berlaku pada kontekstual ayat tersebut. Ketika mana diturunkan dalam keadaan zaman tersebut, kebiasaannya apabila berada dalam musafir, sukar dan sulit untuk mendapatkan seorang penulis, pencatat. Okey? Kalau di tempat kita pun mungkin zaman-zaman dahulu sukar untuk mencari orang yang boleh menulis, kan? Zaman dahulu kesedaran mengenai tulis pelajaran itu mungkin tidak lagi seperti hari ini, kan? Kesedarannya untuk belajar. Kalau kita ingat orang-orang tua kita pun dulu belajar tu bukan sebab ibu bapa yang suruh. Dia sendiri mungkin inisiatif, dia rasa nak belajar. Sebab itulah mungkin kalau kita tengok adik-beradik ayah kita lah, saya sendiri adik-beradik mak kita ke ayah kita ke, ada yang tak mengaji langsung sampai darjah 3 je. Ada yang sampai darjah 6 ayah saya, kan? Ada yang, so kita nampak perbezaan. Mungkin tuntutan ketika itu dari segi
hidup kehidupan, kan, rezeki. So dia tak seperti hari ini. Kalaulah berpuluh ratus tahun, ribu tahun zaman Nabi itu, kita boleh bayangkan lah. So macam mana nak dapatkan seorang yang dianggap sebagai penulis. Sebab itulah hikmah besar, kan, turunnya Al-Quran. Ayat yang pertamanya ialah tentang membaca. Iqra'. Betapa pentingnya nak mengajar manusia, ilmu tu kena membaca, kena menulis, kan. Kita baca saja bukan tulis lah. Kalau tak reti membaca, mana tak reti lah menulis, kan. So para ulama menjelaskan tujuannya adalah ketika tu apa yang berlaku zaman tu, yang biasa berlaku, ataupun uruf lokal ketika itu, customary practice ketika itu, mungkin gitulah keadaan. So uruf memainkan peranan dalam bab hukum hakam ini, memang memainkan peranan yang penting. So gadaian biasanya berlaku ketika dalam perjalanan, kerana biasanya ketika itu tidak wujud saksi dan pencatat. Memang betul kalau orang bermusafir suka nak cari saksi. Saksi ni mesti nak orang yang dekat, orang yang dikenali, betul tak? Kalau dia bermusafir mungkin sukar. Zaman yang tidak ada teknologi seperti hari ini. Hari ini saksi mudah saja, hello, boleh jadi saksi tak, apa semua, kan. Zaman dulu. So itu sebab ayat tu disebut tentang gadaian tu dalam keadaan bermusafir. Apatah lagi di zaman tersebut, dia sebut dah. Dia sebut dah kat bawah ni. Bilangan orang yang pandai menulis dan membaca hanya sedikit. Yang pandai menulis dan membaca hanya sedikit. Zaman sekarang ni, zaman kita ni, orang yang malas menulis pun ramai. Pandai tapi malas menulis, malas membaca. Betul, sebab dia tengok je TikTok saja, itu kan tak perlu membaca. Anak-anak muda hari ni, kalau tuan-tuan puan-puan tengok kan, anak-anak muda kan tu, dia tu dia tak habis. Dia tengok benda pun tak habis. Kita dulu tengok cerita habis juga, daripada tu habis sejam habis. Dia ni tak habis. Tak habis tengok, sebab apa? Dia TikTok kan, betul tak? TikTok lah sekarang ni, zaman TikTok. TikTok, Instagram, YouTube, apa, short video apa semua. Zaman dah berubah. Tapi janganlah kita kata zaman berubah. Bagaimana sebenarnya kita kena fikir cabaran apa yang kita kena fikir sebenarnya. Nak anak kita, kadang kita kata kita nak halang sangat pun tak boleh juga. Kita kena kawalkan. Tapi yang sepatutnya ialah bila berlaku teknologi AI dan sebagainya semua, apa yang perlu kita fikirkan? Bagaimana kita perlu terapkan ketahanan mereka, jiwa mereka. Kita nak tanamkan pada mereka ilmu yang cukup bila mereka menghadapi cabaran seperti itu. Kita tak boleh nak halang lah teknologi ni. Macam juga bila kita duduk di sekolah, universiti, kan, zaman AI, tuan-tuan tahu AI kan, kita suruh dia buat semua. Kita nak halang, kadang-kadang nak halang pun depan mata dia dah. Dia buka ChatGPT je saja. Tu ChatGPT tak lagi yang lain-lain. Kita suruh buat sesuatu benda, dia pun suruh AI buat. Bagaimana kita nak menghadapi perkara tersebut? Dalam keadaan mungkin kita minta dia guna AI terus, tapi bagaimana dia mengolah daripada AI tersebut? Contoh kan, dia walaupun dia mungkin guna juga, lepas tu dia suruh AI lain pula, AI dia banyak. So benda-benda seperti itu kadang-kadang saya fikir, ya kita nak halang pun tak boleh sangat juga. Jangan guna AI. Kalau buat assignment, siapa guna AI saya dapat. Tak ada makna saya tak halang tu. Kadang-kadang saya kata, okey, cuba you cari idea, minta AI cari idea, cari tajuk. Lepas tu kita garap daripada situ. Sebab zaman sekarang, tuan-tuan, kita hidup zaman teknologi yang kadang-kadang kita kena berfikiran dengan perspektif yang mungkin berbeza.
Macam jugalah orang duk bising baru ni tentang charge ni, charge telefon. Tuan-tuan tengok trending punya isu, viral punya isu. Trending isu ialah charge handphone di masjid ataupun surau. Hukum dia haram ke hukum dia harus? Polemik di kalangan ustaz-ustaz agamawan lah. Ada kata boleh, ada kata tiap tak boleh, ada kata mana. Pandangan betul tak? Betul tak ni saya kata? Ada baca tak? Saya tak tengok tak tengok internet ni, tak tengok, tak sampai viral tu. Dia tengok TikTok benda lain, tengok Khairul Amin je kot. Masa hari ni apa? Tengok yang tu je. Kadang-kadang tengok boleh lah. Kan, tapi buat tu penting tu. Saya kalau bak makanan ni tengok tak jadi apa, tak rasa kenyang. Kalau tengok depan mata sampai baru sedap boleh makan. Tengok saja macam kita tengok kat TV kok. Tengok hari ni masak apa, kalau bulan puasa tak boleh makan mau tengok tu. Kan, sama juga tak bulan puasa tengok Khairul Amin, terliur saja je lah. Kan, tapi nak beritahunya zaman sekarang ni isu-isu yang seperti itu kita nak elak daripada penggunaan telefon, guna apa semua ni. Orang memang orang akan guna telefon lah, memang orang perlukan untuk satu benda yang menjadi satu keperluan. Dia guna telefon untuk ada daruratnya, untuk ada bank dia hari ni dalam ni semua dia tak bawa dapat duit. Saya tuan-tuan mana ada duit ni? Saya tak bawa. Saya tinggal kat rumah dekat sini, saya tinggal kat rumah. Sebab apa? Duduk kat sini bayar QR. Tu saya nak kata kan zaman ni pun bateri tak ada, nak charge tak berani. Bateri tinggal 15. Charger tak bawa kan. Tapi orang duk bincang, saya kata bincang isu benda ni, haram lakiyah dengan air zaman dulu lah apa semua. Saya baca ustaz-ustaz belaka semua kawan-kawan yang kita kenal juga. Tapi saya ada pandangan saya juga, perspektif yang mungkin berbeza. Saya tak naklah keluar hukum lah, tapi pada saya kita kena fikir benda tu teknologi macam mana. Mungkin ada jalan tengah kan, mungkin ada jalan tengah. Tapi kalau kita tengok tentang apa nama, bukan kita nak samakan hukum tu, memang lain. Mereka tak ada hukum. Contoh rumah-rumah ibadat bukan Islam, contoh kita nak balik kena hidup dalam keadaan, mungkin ada orang melihat orang yang jauh daripada Islam lagilah, orang yang baru nak dekat tiba-tiba pergi masjid cah, orang marah dia kata aku pergi cah kat gereja tak ada apa pun. Dia contoh perspektif yang berbeza mungkin juga. Kita kata tak boleh nak sama. Saya tak samakan, tapi nak beritahunya kadang-kadang benda-benda seperti itu macam mana kita nak menghadapi mereka yang baru, yang berjinak, yang jauh mungkin dengan agama, dengan apa nama cabaran-cabaran yang ada ketika hari ini, cabaran-cabaran kan. Ada seorang tu dia ceritalah, saya pergi baru balik Jogja. Saya pergi Jogja balik 5 hari, 5 bulan sampai 10. Jakarta ni ada orang Jawa sini tempat Jawa lah kan, tempat Jawa kan, orang Jawa sampai kat sana Suging Rawuh dah kan. Suging Rawuh tu selamat datang lah, airport dia tulisan Jawa pun ada sampai tu kan. Yang menariknya profesor tu, saya ada satu training, dia cerita masa dia duduk di Belanda, dia buat S3, dia kata buat PhD, dia duduk di Belanda. Mana saya pun tak ingat lah. Yelah Indonesia ni masih Belanda lah kan. Dia kata masa mula-mula tu dia diberi tempat tinggal dulu ialah di gereja, tempat gereja, tapi dia ada satu tempat penginapan. Duduklah dia kata. Dia duduklah dengan anak seorang masa tu. Diberi tempat tinggal. Mana sampai tara tu dia buat kan. Saya tak tahulah masa tu zaman tu macam mana kan, tapi maknanya dia meluaskan konsep gereja tu sampai tahap macam tu cara dia untuk dia tarik. Tapi orang tu bagus akidah dia tak adalah. Maksudnya kan, itu salah satu sudut cara bagaimana mereka cuba menarik sebenarnya, nak menunjukkan dekatnya dengan masyarakat, dekatnya dengan orang. Kita begitulah juga sebenarnya sepatutnya, perspektif yang berbeza.
Mungkin kalau kita kata jalan tengah tu, kita bolehlah buat satu tempat khusus ke, diberi hak macam mana, tak boleh lama ke, kan, itu lain lah kan. Lagipun orang, ada satu saya baca tu, orang tu kata sebenarnya kalau kita charge ni pun berapa sen saja daripada elektrik tu, berapa sen saja. Saya pun tak reti benda tu, tak tahulah. Kalau tuan-tuan tahu orang kerja elektrik, mungkin tahu berapa sen saja sebenarnya. Tak sampai 10 sen pun sebenarnya. Mungkin 1 sen saja kilowatt dengan dia. Bukan cas kereta lain. Lepas akan datang mungkin orang perlu, mungkin masjid akan buat pula, mungkin akan datang kan, EV kan banyak kan. Okey, kita mungkin ada EV, tak beli EV takut beli Tesla dah, beli dah Tesla kan. BYD kau duk pakai banyak ni. Abang ipar saya baru ni pergi beli C tu, apa, beli C Performance tu apa, yang BYD tu kan. Kata charge berapa lama dia charge. So dekat mall-mall pun dah ada charge tu kan. Dan EV tu kita tengok kat mall-mall. So akan datang mungkin, nanti masjid pun buat jugalah. Kita sokong sustainability. Orang putih katalah. Sokong sustainability. Kan? Environment, ESG and what not, semua tu lah kan. So benda seperti itulah. So kalau duk polemik, yang ni kata boleh, saya baca yang ni kata tak boleh. Uruf tu benda yang tu saya rasa benda yang boleh, benda yang sikit. Benda yang boleh kita, orang Arab kata yutasamah fihi. Benda yang boleh kita tolak ansur, benda yang sikit. Lainlah kalau dia tarik elektrik bagi rumah dia, masjid bayar, tu memang berdosa. Elektrik ni masjid, dia buat wiring, dia tarik sampai ke rumah dia. Rumah dia elektrik kosong. RM1, RM2 dia bayar setiap bulan. Rupanya masjid banyak dia ambil. Dengan kawin dia, peti airnya dia, apa semua. Yang tu memang tak boleh lah. Sama juga dengan air dicuri kan. Okay. So benda-benda seperti itulah yang kita kena mungkin berfikir berbeza sedikit daripada apa yang mungkin kita lihat. Betul perbahasan saya tak nafikan dari segi fiqh, orang kias, hujah dan sebagainya tu. Kemudian ada pula yang tu. Itulah menariknya teknologi zaman sekarang. Bila ada isu saja, macam-macam pandangan kita boleh tengok. Saya baca semua kan. Dan kita ada pandangan yang kita boleh cenderung ke mana-mana berdasarkan apa yang kita faham. Kan? Apa yang kita. Baik, itu adalah kita kata zaman hari ini. So zaman dahulu dia kata orang yang nak pandai membaca menulis tu sangat-sangat sedikit. Ini adalah gaya bahasa Arab yang begitu tinggi yang didapati dalam Al-Quran ketika menghuraikan masalah ini. Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah, kitab yang mempunyai bahasa yang tinggi. Betul. Sebab itulah pentingnya untuk kita tadabbur akan Al-Quran. Di surau ini, masjid ini adanya kuliah tafsir kan, tadabbur Al-Quran. Tadabbur satu persatu. Kita nak memahami ayat Al-Quran. Allah Ta'ala turun Al-Quran. Tujuannya adalah yahdi lillati hiya aqwa. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Macam mana kalau kita pun tak pernah ada rasa nak tadabbur Al-Quran? Tak pernah habis lagi pun nak baca Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran. Sedangkan kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, tapi kita pun tak faham, kita pun tak faham. Sebab itulah pentingnya untuk kita baca dan juga kita mentadabbur Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bahasa dia sangat tinggi sebenarnya. Kita tak boleh mudah-mudah tadabbur ataupun mudah-mudah menafsirkan tanpa ilmu. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi, siapa yang kata berpandangan tentang satu ayat Quran dengan akal dia semata-mata, tanpa berpandukan kepada manhaj yang betul, tanpa berpandukan kepada kalam sunnah yang betul, ataupun tanpa berpandukan kepada al-mufassirin yang betul. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi faqad akhta'a wa in asaba. Salah sebenarnya walaupun mungkin betul dia sebut. Faham maksudnya? Walaupun dia sebut tu betul, dia kata rasa-rasa ayat ni menunjukkan tak. Kita kena rujuk kepada
tafsir Al-Quran yang terbaiknya apa dia? Tafsir Quran dengan Quran. Itu yang terbaik. Kemudian Quran dengan sunnah. Kemudian barulah kita pergi kepada kalam al-mufassirin yang khususnya di kalangan sahabat Nabi kan. Habrul Ummah Ibnu Abbas contohnya. Apa yang disebut oleh beliau dalam pentafsiran. So, inilah dia kata gaya bahasa Arab yang begitu tinggi yang hanya ada didapati dalam Al-Quran. Nak huraikan satu-satu masalah. So, sebab tu Quran ni, kalau bahasa Arab, dia boleh menjadi satu syahid kepada dalam ilmu nahwu juga. Bukan saja balaghah. Kalau kita belajar bahasa Arab, daripada Quran itulah yang menjadi hujah dan dalil. Kenapa yang ni bagi atas, kenapa bagi bawah, kenapa bagi depan. Kat mana nak dapat tu? Dia akan menjadi dalil. Dia bagi hujah. Kenapa kita baca benda tu mesti bagi depan contohnya. Sebab dalam Quran, kalau ayat begitu, dia akan bagi depan. Dia panggil nahwu lah. Dia panggil nahwu. Sama juga dengan balaghah. Kenapa ayat ini menunjukkan bahawa yang dikehendakinya ialah bukan tempat itu, tapi yang dikehendakinya ialah orangnya. Sama dalam Quran. Quran pun sebut. Contoh. Dalam Quran, was'alil qaryah. Allah Ta'ala sebut, tanyalah kampung. Mana boleh tanya kampung? Quran masuk was'alil qaryah. Tapi yang dimaksudkan dalam Quran itu ialah tanyalah ahli penduduk qaryah tersebut. Kan? So, dia menjadi syahid. Dia menjadi dalil kepada ilmu berkaitan bahasa, kaitan dengan sastra, itulah dia Al-Quran. Tapi cukuplah mungkin bagi kita ni, kalau nak tinggi sangat sampai balaghah pun nak mengaji pun takut tak sempat lah. Mungkin kita cukup hanya tadabbur, memahami makna umum setiap ayat tersebut. Bagaimana yang ditafsirkan, yang diajar oleh ustaz-ustaz kat sini lah. Kan? Yang ada mengajar tafsir Al-Quran. So itu penting. Jadi ayat ini walaupun disebut tentang wa in kuntum ala safarin, dari konteks ketika ini Quran turunkan, nak cerita zaman tu dalam musafir susah nak cari penulis. Bila susah nak cari penulis, maka sudah tentulah perlu kepada sesuatu yang lain daripada penulis. Apa dia? Farihanum maqbudah, iaitu gadaian. Kita buat gadaian. Kemudian barulah hukum gadaian. Apakah hukum gadaian? Berpandukan ayat di atas, secara zahirnya gadaian adalah wajib. Itu hukum asal kalau kita tengok. Hukum asal. Hukum asal dengan makna apa? Zahir ayat. Okay? Ini kerana Allah SWT berfirman, Farihanun makbudah. Maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang-orang yang beri hutang. Maknanya, ayat ni secara zahirnya menunjukkan wajib. Tapi betul ke dia wajib? Ayat ini merupakan ayat perintah. So dalam kaedah usulul fiqh, so fiqh ni dia bina juga atas kaedah bahasa Arab. Apa maksud usul fiqh? Usul fiqh ni ialah ilmu yang digunakan sebagai metodologi untuk mengeluarkan hukum. Itu usul fiqh. Itu maksudnya usul fiqh. Kalau fiqh, fiqh, kalau usul fiqh, fiqh tu hukum lah. Itu fiqh. Hukum wajib, itu fiqh. Hukum semayang kita belajar kan. Hukum puasa, apa benda wajib, sunat, batal, itu fiqh. Kat mana nak dapatkan hukum tu? Dengan ilmu usulul fiqh, usul fiqh. So berdasarkan ilmu usul fiqh, ayat ni perintah. Ayat perintah ni dalam bahasa Arab disebut sebagai al-amru. Dia kaedah kembali kepada bahasa dia. Al-amru ni perintah. Fi'il amar kalau kita baca. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Dalam bahasa Melayu kata kerja lah. Kerana ia bermaksud hendaklah ada gadaian daripada kamu. Kalau bahasa Indonesia, haruslah.
Indonesia kalau haruslah tu masuk wajib lah ni. Mesti. Haruslah ada gadaian daripada kau. Dan kaedah usul fiqh menyebut perintah bererti arahan yang wajib dilaksanakan. Al-amru lil wujub. Ini kalau apa juga perintah kaedah asalnya wajiblah. Kalau kita sebut makanlah olehmu, maksudnya apa ni? Asalnya. Macam wajiblah kan? Asal hukum. Walaupun demikian, para ulama sependapat gadaian tidak diwajibkan. Tapi ulama bersependapat, mana ijma' kata tak wajib. Sebaliknya perintah ini hanya menunjukkan perkara ini dibenarkan. Manusia boleh mengamalkannya dan boleh juga tidak mengamalkannya. Ini bolehlah. Dua-dua. Masuk dah, tu masuk waktu kan? Berhenti dulu kan? Okey. Kita berhenti dulu untuk mendengar dan menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, sikit lagi ya. So ayat ini menunjukkan perintah, artinya asalnya ialah soalannya hukum tu menunjukkan wajib dari segi hukum usul fiqhnya lah. Walaupun demikian, para ulama telah menyatakan bahawa mereka bersependapat, yakni bersepakatlah, yang menyatakan ia tidak wajib, tapi perintah ini menunjukkan perkara ini dibenarkan. Maknanya jaiz lah. So macam ayat macam tadi tentang zahir ayat menunjukkan bahawa seolahnya gadaian ni hanya boleh ketika musafir. Sebab Allah Taala sebut wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. So asalnya begitu seolah-olahnya kan, tapi ulama menyatakan bila tengok Nabi pun buat ketika mana tidak bermusafir. Bahkan ayat ini ulama kata ceritanya tentang ghalib yang berlaku ketika itu, yang biasa. Dan kaedah pun sebut bila sesuatu nas tu dipanggil kharaja makhrajal ghalib, maknanya mafhum dia kita tak boleh ambil kira. Apa makna mafhum? Yang tersirat daripada tu tak boleh ambil kira sebab benda tu disebut secara perkara tu ghalib begitu ketika itu. Zaman tu ketika itu ghalibnya ialah orang bermusafir, tak ada orang nak tulis hutang, maka dia dibenarkan. Ataupun dia perlu ambil cagaran ataupun gadaian. Ini asal. Asalnya kalau kita tengok perintah macam wajib. Tapi ulama kata tak, bukan wajib. Ini kerana amalan ini dibenarkan bagi mengesahkan manusia. Maknanya amalan ini tujuannya adalah untuk menguatkan. Nak menguat, memperkukuhkan. Okay, itu tausik dipanggil. Sedangkan manusia boleh mengesahkan hak mereka dan boleh tidak mengesahkan. Manusia ni ada hak untuk dia nak menguatkan, ada pilihan bagi dia sama ada dia nak kuatkan hak dia ataupun tak. Hukum ni dikukuhkan lagi oleh firman Allah Ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'da. Allah Ta'ala sebut dah kat situ, falyu'addil ladzi tumina amanatah waliyattaqillah, sehingga akhir ayat lah. Apa maksudnya? Jika kalau yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang, maknanya kalau masing-masing itu percaya satu sama lain, maka tunaikanlah amanahnya. Kalau amanah tu kena bayar hutang, bayar je lah. Ayat ni menjadi dalil yang memalingkan hukum asal. Kalau kita tengok dalam ayat tu macam wajib, dia menunjukkan hukumnya sebenarnya bukan wajib. Ia adalah hukum sunat sahaja. Okey? Ayat ini bermaksud kamu hendaklah menjadi penghutang yang boleh dipercayai, yang akan membayar hutang tanpa perlu kepada cagaran atau gadaian. Begitu juga hendaklah menunaikan kepercayaan tersebut tanpa mengkhianatinya. Jelas sifat amanah hanya terserlah apabila tidak wujud barang gadaian. Ini kerana tindakan meminta gadaian adalah bukti wujudnya kesangsian terhadap sifat seorang. Maknanya kalau masing-masing itu percaya satu sama lain, dia tak perlu tulis pun dan dia tak perlu buat apa-apa pun, gadaian pun tak perlu. Kalau percaya satu sama lain. Menurut para ulama lagi, gadaian merupakan ganti kepada catatan hutang. Oleh itu, hukum gadaian sama dengan hukum catatan. Sebagaimana hutang juga tidak diwajibkan, maka gadaian pun samalah tidak diwajibkan. Okay? Apa dia hukum catatan tidak diwajibkan itu? Nanti kita akan baca lagi lah. Sampai kepada habis panjang ni. Dia punya ayat dia panjang untuk kita habiskan. Okay? Saya rasa cukuplah. Sekadar itu dahulu untuk kita, apa yang baik pengajaran itu kita boleh jadikan sebagai pedoman sepadan. Apa yang gurau senda itu sama-samalah kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin walhamdulillah.